in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree. Pada 21 September, seorang murid tahun 4 Sekolah Kebangsaan SK Teluk Medan, Bagan Serai, Perak maut akibat dirempuh trailer ketika melintas untuk memasuki perkarangan sekolah. Manakala sehari sebelum itu, murid tahun 4 SK Santong Dungun Terengganu turut maut selepas dirempuh sebuah kereta ketika melintas jalan untuk memasuki perkarangan sekolah. Dua insiden ini mengejutkan kita. Ada yang menyalahkan pihak sekolah. Ada juga menuding jari ke arah pengguna jalan raya yang tidak berdisiplin. Soalnya, adakah kita bersedia menghadapi lebih banyak kemalangan maut di kawasan sekolah? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kes kemalangan di jalan raya semakin meningkat dan hal ini amat membimbangkan dan berbahaya, apatah lagi terhadap pejalan kaki kerana mereka adalah yang paling terdedah. Oleh itu, untuk menangani isu ini, kami dari Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru memperkenalkan inovasi Smart Tag Safety Gate, iaitu sistem pintar yang dilengkapi dengan sensor untuk mengesan pergerakan pejalan kaki, memberi amaran kepada pemandu dan mengawal pintu automatik. Selain itu, ia juga mesra pengguna, mudah dipasang dan sesuai di sekolah, taman perumahan serta jalan utama yang sibuk. Hampir 30% kemalangan berlaku ketika melintas jalan. Dengan sistem ini, kami sasarkan 15 hingga 20% pengurangan kemalangan. Sistem ini boleh menampung 500 hingga 1000 pengguna dalam masa sehari, bergantung kepada lokasi juga. Pintu automatik akan mengambil masa 15 saat untuk satu kitaran. Jadi, dalam masa 1 jam, boleh capai hingga 240 ke 300 pengguna. Jika kita lihat, ia akan memberikan impak utama, iaitu pengurangan kemalangan, kapasiti tinggi dan operasi yang efisien. Penyelenggaraan perkara akan dilakukan supaya sistem sentiasa berfungsi dengan baik. Kemudian, projek ini juga akan diperluaskan ke kawasan berisiko seperti sekolah dan perumahan. Akhir sekali, kerjasama komuniti sangat diperlukan sebagai contoh pihak sekolah, PIBG serta pihak kuasa tempatan. Teknologi juga akan ditambah baik dari semasa ke semasa. Projek ini relevan kerana banyak kemalangan berlaku bagi sekolah dan kawasan perumahan. Smart Tag Safety Gate bukan hanya alat keselamatan, tapi juga media pendidikan yang meningkatkan kesedaran disiplin jalan raya. Satu, pengesanan awal. Sistem pintar akan mengesan kehadiran pelajar atau pejalan kaki yang ingin melintas jalan. 2. Isyarat amaran awal kepada kenderaan apabila dikesan. Lampu isyarat hijau bagi kenderaan akan bertukar kepada kuning selama 3 saat sebagai tanda amaran. 3. Penghentian kenderaan selepas itu. Lampu isyarat kenderaan akan bertukar kepada merah selama 15 saat untuk menghentikan aliran trafik. 4. Isyarat untuk pejalan kaki. Pada masa yang sama, lampu isyarat pejalan kaki bertukar kepada hijau selama 15 saat. Serentak dengan itu, pagar keselamatan akan terbuka diiringi bunyi sebagai tanda laluan dibenarkan dan selamat untuk digunakan. 5. Amaran penutupan laluan. Setelah tempoh 15 saat tamat, pagar keselamatan akan ditutup semula dengan diiringi bunyi sebagai amaran akhir. 6. Kembali ke aliran trafik biasa. Selepas pagar ditutup, lampu isyarat kenderaan bertukar kembali kepada hijau, manakala lampu isyarat pejalan kaki bertukar semula kepada merah.